6.30. Plan nak gerak pukul 5. Ni baru nak gerak dari rumah 6.30. Kita ikut road jalan lama. Nak tengok view kan. Kalau highway bosan lah. Baca bismillah. Adik. Kau pilot kita. Tapi walaupun bisu tapi tetap menemani. Aku lebih baik dia tidur daripada dia jaga duduk sebelah tak cakap apa, bisu. Kita tak ada nak rushing sangat sebab kita memang hari ni plan kita nak ke Bukit Bendera, Padang Kota. Kita dah sampai Politeknik Sultan Azlan Shah. Balun bukan seribu. Tempat aku tak adalah membesar. Kita membesar kat kampung. Tapi bukan paling besar masa tu kat sini lah. Ni Balai Polis Baru. Ada traffic light. Belah kiri kita Pekan Siem River. Itu dia. Bukan lama. Tu ada sekolah menengah Zulkifli. Sekolah menengah aku dulu. Okey, yang ini pun bukan ni. ZR Frozen. Kita akan ikut jalan lama sampai Penang. Harap-harapnya tak adalah lama sangat ikut jalan lama ni. Kita sekarang ada dekat mana Cuicak. Kita singgah nak sarapan. Belanja view Tapi padi dia tak besar ni, tak tinggi lagi. Oh ya. Oi sempat lagi. Adik. Dadah, jaga. Gue tak larat. Nampak muka dia macam tu. Tak cantik kat sini. Apa tu? Tu warna putih tu bangau. Nampak tak? Tak apa. Ni. In the middle of nowhere. Pusing. Wah. Kita singgah dekat masjid kampung apa ni? Kampung Kota. Tandas cantik kan? Pagi lagi ni. Ada sekolah agama. Masjid. Tu tandas dekat situ. Muntah ke? Amat. Nampak kurus. Apa tu? Tayar kereta api. Bukan nak apa? Nak kutip.
Tak payah topong, itu lagi kuat. Topong tu nipu je. Sini, nak tengok sini. Sini, sini dah sini. Sini. Tu jawatan yang kita lalu tadi. Oh, jalan. 1, 2, 3. Okey dah. Kayak Kaki rasa macam meluru-luru lagi. Okay. It's okay. Lighter tu. Kalau aku ambil sotong tu nak 6. Banyak. Berbola RM1. Kalau kau buat ikan. Oh ya. Sotong katak. Sotong katak. Boleh kau ambil? Okay gang, dah masuk hotel sebenarnya. Tadi beli makan di nasi goreng kampung dekat restoran Thai lah, Siam Hikmah namanya. Sampai belakang. Tak makan ni? Adik? Okay. Okay. Tu, ada kecau adik tu. Adik tak ada buat. Bismillah. Yep. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyal ya. Ni paprik tapi ayam. Sedap. Oh, cili tu. Minyak carrot. Budaknya siang tadi ya, melepit demam. Masuk maghrib tadi balik tu segar lepas makan ubat tu. Psikologi tu ubat tu bagi dia kuat. Oh ya. Macam mana? Okay. Habis tu? Boleh sangat? Tak apa. Ni. 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 Ini. 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 Ni. Lembab tadi. Lembab ah. Makan dulu adik, makan dulu. Itu dulu.
Makan dulu, tengok lah, tengok. Tak ada kan? Ni makan dulu, nanti Abi tengok kan. Itulah. Lecum, ulala, lecum, ulala. Okay. Kita dah nak check out. Review bilik sikit lah. Bilik ni harga dia RM119. RM119 campur RM2 service tax kot. 121. Katil. Dia bagi katil Queen lah. Queen, bantai 2, bantai kecil tu 2. Ada gambar, lampu. Itu ada aircon. Aircon dia alhamdulillah okey. Sejuk. Okey, heater, dia bagi heater. Bilik air, shower, ada water heater, jamban. Dia memang mesin key. Ni aku suka kalau hotel macam ni. Aku suka sebab senang nak beristinja. Folding door, bukan cermin. Nah, okey, anak aku ni, aku testimoni. Gitu. Adik, tong sampah ada. Ni tak adalah. Lepas tu toilet dia bagi 2, sejadah ada 1, hanger banyak, pintu ada 1. Pintu tak adalah safety, tapi pintu ni solid lah. Safety door jugalah, cuma tak adalah macam hotel tu kan. Ada plan apa benda ni. Ni aircon, switch, ada 2. 2 lampu terang. TV, dia pakai My TV. Kau janganlah expect bayar ni dapat Astro. Kettle ada, cuma tak ada apa tu, kopi-kopi semua tak ada lah. Tisu dia bagi 1 gulung tu lah. Cawan 2, talam, meja tu ada kursi untuk make up, cermin 1, pelak point ada 1, 2 lah untuk TV. Kalau korang pasang TV dulu ni pakai, nanti kena buka tu. Aduh, kena buka tu satu untuk pakai pelak point tu. Okay, that's all. Ni tengok. Malam dia tak sihat. Hari ni dia dah sihat. Dia dah sihat, susah nak handle dia ni. Pegang pun tak nak. Bye-bye dek. Bye-bye. Okay. Okay, itulah untuk bilik RM119. RM2 tax, RM121, deposit RM50. Nanti nak bawa pergi bawah ambil deposit. Okay guys. Gang. Okay guys, hotel Jannah recommended. Kalau siapa yang nak jalan area Kedah ni, area Beretam, Kuala Batai, boleh menginap di hotel Jannah. InsyaAllah selesa. Aircon semua ada. Dekat dengan Olive House. Sini ada banyak nasi ganda. Kedai makan pun alhamdulillah sedap. Semalam dah try. Okay, alhamdulillah dah sampai Masjid Al-Bushra. Memang ni antara main mission lah kita nak pergi Kedah ni. Masjidnya dia tarik dia mantap lah rupanya. Kita singgah dekat apa nama ya? Tu aku lupa lah, ada signboard tadi. Sini tepi sungai, dapur kampung, tempat makan. Lepas tu ada tandas awam tu ha. Tandas awam ada. Itu sungai. Oh ni apa ni? Go Arang. Boleh masuk ni dek.
Sini kat sini. 06. Bismillah dulu. Masuk dulu. Ha? Banyak anak adik. Ini tempat orang bakar arang. Wah. Bismillah. Oh, dia tak buka lampu. Ni, kayu ni boleh ambil ni. Tak boleh ni. Oh, wow. Nampak tak? Gelap ni. Tengok kamera. Dia macam oven pizza. Dekat dalam oven pizza. Kena masak. Pakcik pizza masak. Batu merah ni. Butter. Mimi tu kita naik atas tu. Ada buaya. Adik sini Habib pegang. Kena pegang tu tengok tu. Ni. Jatuh adik. Ada. Ada. Kat sini ada. Ada orang mancing ni. Tak, memang tak bagi kan? Ikan ada lah. Oh yalah. Kalau ni ramai lah duk tinggi. Tak ada ikan pun. Sini. Jom. Pergi depan tu. Nah. Oh, scan QR eh? Jom. Dekat... lupa lah nama tempat ni. Tadi masuk tadi ada punya signboard. Tapi dia banyak galeri. Ni salah satu dia galeri pokok bakau. Dia orang buat agang daripada pokok bakau ni. Tengok tu. Tak tahu pokok bakau betul ke dia tak betul ke. Galeri betul tepi sungai tu. Tu ada kelong. Tu kelong. Tu kelong. Tu kelong. Daripada depan tu tadi, aku masuk tadi. Dari depan tu, kat sini kawasan ni banyak galeri-galeri. Ada galeri arang batu, arang kayu, paya bakau apa semua. Itu dia punya Audi Dewan Hall lah, hall. Lepas tu ada jalan ni sampai kat ujung kat sungai ni. Tapi tak boleh mancing. Ha. Weh, besar je. Oh, sampai ujung tu. Ke sini tempat ni kot. Nak tengok sunset, sunrise. Cik tu tengok dia. Tu kelong. Okey. 1, 2, pandang sini. Dah. Habis nak pergi taman kucing. Pusing tu. Sampai juga. Itu. Bagus. Allah mancing. Kucing tidur dek, jangan kacau dia. Ya. Macam. Wih, ngandung. Putih ya. Hari
Sabtu lepas Ustaz Wadi. Oh, sebab dia no. Dia normal. Dia buat ni ceramah kat dalam. Tengah hari lah mai. Kamu pun tengah hari tidur. Ha ni. Ni mata dia tak ni. Alah, dah iting. Banyak kucing ni? Yang ni ke? Yang ni ke tak ada? Ni yang saya dah cekor lagi. Mana cekor? Tak ada, dia tak boleh naik. Kucing untuk kucing saja. Ha? Tak boleh suruh kucing tu naik? Mana boleh, dia bukan faham. Sini. Miau, miau, miau. Miau, miau. 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 Masuk miau ni. Miau. Naik ni. Naik sini. Miau, miau. Miau naik. 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 Naik cepat. Naik. Naik. Okay. Dia orang nak tidur. Oh yo. Oh, ada kucing. Ada kucing pakai tudung awak. Okey, sebelum balik Perak, aku singgah kat Johor Pak Ali. Kilang dia. Ngam-ngam. Dah 5.45 baru sampai sini. Ni kedai pun dah tutup lah. Kilang tutup lah. Kilang tak tutup lagi. Kedai dah tutup lah tu. Anak aku tengah main. Tengok ikan lah. Tapi stay kejap sebab rumah aku nak solat sekejap. Nak settle solat semua ni. Terus shoot balik Perak. Jam. Ayu bekerja. Datang time peak hour orang balik kerja. Jam. Tengah traffic light banyak lah. Weh. Abang ni buat apa? Tu abang punya tu. Malam. Abang ambil isi. Dah pernah ada ayam. Tidak. Masuk. Betul. Panas sedih. Panas. Kan ni. Sudu. Soto. Sudu. Dia menang kat kuah. Ayam ni biasa.